Alright guys, so kita dah confirm breakout yang berlaku awal pagi tadi guys adalah fake. Right, sebab apa? Sebab dia breakout ke atas, break 105 tetapi rejected balik, masuk balik dalam zone consolidation. Apa akan berlaku terhadap market crypto? Dengar video ni sampai habis. Untuk guys, siapa nak info tentang crypto, kau boleh klik link kat bio, join Telegram cikgu, percuma je guys. Alright, kita sambung semula guys. Cuma satu benda yang berlaku tadi breakout, dan breakout kita testing zone all time high. Korang kena faham resistance all time high adalah resistance yang paling kuat selling pressure. Pressure untuk orang sell paling besar dekat situ. Dan pagi tadi breakout ke sana tetapi rejected, fake out, masuk balik dalam zone consolidation seperti mana yang korang tengok. Dalam dari segi short term, breakout fail, alright, memang fail, tapi dari segi long term kita berjaya testing all time high buat kali yang pertama dalam bulan ini guys. So bila dia nak berlaku parabolic ni guys? Ingat guys, masa Bitcoin 69k tahun lepas pun, alright, kita testing 3 kali guys. 3 kali testing rejected sideways lagi. Alright, dan benda ini berlaku dalam sebulan. Alright, so korang boleh prepare mindset korang 3 hingga 4 bulan. Sebab tu kenapa cikgu beritahu parabolic estimation kita bulan Jun, estimation kita bulan depan. So testing yang pertama dah selesai tadi, cuma memang biasa rejected. And resistance paling kuat sekali. Alright, so kita lihat bilakah akan berlaku testing yang kedua, ketiga, sebelum buying pressure absorb all the selling buyer, selling order dah absorb, buy tu lagi kuat, baru market akan goes parabolic. Alright guys, belajar tu katakan saya guys.